Esok sampai. Esok. Pastikan sampai. Guna orang tu sendiri yang hantar, jangan guna lori lain. Tak perlu tambah duit. Yang mana Ustaz? Kayu. Kayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah tuan-tuan. Seperti mana yang telah saya janjikan malam, kita dah berjaya kumpul duit. Jadi kita dah selesaikan hampir 40 kaki dengan jambatan baru, dengan kayu baru. Jadi kawasan yang kecemasan yang semalam dah selesai terbina dengan baik. Hasil gotong royong daripada penduduk kampung sendiri. Jadi tuan-tuan boleh tengok sendiri. Sebenarnya kalau ikutkan keperluan untuk mengganti jambatan ni bukan hanya semalam. Cuma yang semalam ni adalah yang paling kecemasan sebab hampir saya sendiri hampir nak jatuh. Jadi yang ni pun sebenarnya kalau tengok, tuan-tuan tengok sendiri, kalaulah kita ada dana lebih, kita nak buat sampai ke ujung sana. Dan di sisi ni insya-Allah ada baki duit sikit lagi, penyumbang yang telah menyumbang memang tak cukup lagi. Kalau kata adalah lagi sumbangan daripada tuan-tuan melalui Asatizah Al-Zakir ke ataupun melalui akaun terus ke Azharcare, kita sangat alu-alukan. Kita akan repair ni sebelum raya. Saya akan pastikan ni siap terbina, insya-Allah. Nanti kita akan update lagi. Ni mungkin dalam 40 kaki lagi ke sana, 40 kaki ke 50 kaki. Jadi kita perlukan dana lebih kurang sama. Jadi jom terus menyumbang bersama dengan Azharcare. Kita khidmat untuk ummah. Jazakallah khairan jazak.